Asyu, percaya kat aku, Asyu. Percaya kat aku, Asyu. Asyu. Percaya kat aku. Audio Jungle. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Zikrif. Tapi bukan Zikrif saja. Kali ni kita ada orang-orang yang special, guys. Mari Zikrif memperkenalkan diri. Orang yang pertama iaitu Asyu. Yo Asyu, bersuara sikit. Dia minat Hoshino, guys. Okey. Orang yang kedua ialah Zain Arif 20. Channel YouTuber Roblox Malaysia. Welcome. Welcome. Like subscribe ya, guys. Orang yang ketiga ialah Adik Joy. Ya, Adik Joy. Dan orang yang keempat ialah Ayen. Ayen. Oi. Ya, jadi tanpa melengahkan lagi masa, jom lah, guys. Kita mulakan game. Let's go. Jom. Aduh, innocent pula. Aduh, ni tak suka Aduh. Janganlah. Oh my god. Siapa jadi weh? Siapa jadi? Bukan aku. Oh my god. Menghindari aku. Oh my god. Kuih. Ay, awas you. Gerak. Wow. Hey. Saya ke kiri. Macam sah lah korang semua ni. Sah lah. Hey, jangan dekat dengan aku. Wey. Okay, Asyu. You are my hero, Asyu. I'm gonna to get dekat with you. Asyu, percaya kat aku, Asyu. Percaya kat aku, Asyu. Asyu. Percaya kat aku. Ayen. Astagfirullahaladzim. Sanggup kau bunuh Asyu. Weh. Sanggup kau bunuh Asyu. Jahat. Oh my god. Aduh, mati. Oh my god. Victory menang tau. Aduh. Wait, kali ni buat assassin. Okay. Kali ni korang tahu kan mod dia? Korang tahu kan? Kau kena bunuh target tu lah. Bunuh target. Woi. Okay, kali ni assassin lagi. Ni lah. Oyen, siapa target kau, Oyen? Zain, siapa target kau, Zain? Sedap. Wah, mantap. Gugu gagah. Okay. Bagi peluang lah untuk Adik Joy. Tu lah bagi peluang duduk dia. Aduh. Faham buta sangat korang. Sekarang ni kita bunuh orang lain. Aku ni. Aku nak target Zitz lah. Janganlah tega aku. Mana pedang? Asyu. Sini lah sikit. Aduh, main lah sini. Kejap aku. Mati ke? Oh my god. Aku target Zitz. Tak payah target aku. Kau kenapa target aku bang? Adalah sebab saya defeat dia. Mantap lah Joy. Okay. Aku dekat surga ke ni?
Okey. Mantap, menang. Okey. Okey. Relax. Just game. Okey, kali ni klasik. Mood klasik kali ni. Okey. Aduh, innocent lagi. Ish. Kalau orang Aduh. tahu ni okey mesti guys. Ui, betul lah weh. Aku innocent. Aduh. Curiga lah. Jangan beritahu lah, Bu. Aku Syarif. Dah agak dah. Mesti tu mesti kalau orang bagi tahu innocent. Okey. Aku tahu lah. Bukan kau. Okey. Apa? Okey, This pembunuh. weh, apa spoiler? Aduh. Apa sah? Menipu kau ni. Kayak ini memang kena nipu. Biarlah menang lah. Biasanya Ziz kalau orang innocent dia nak beritahu. Tak ada je yang beritahu. Lah, je mati lah. Sekarang ni siapa yang Aku takut jangan Okey. Lah, tak. Okey. Weh, dah. Aduh. Okey. Ziz, jahat dong kau. Tak, game ni memang benda jahat aku takkan baik. Okey. Geram lah aku. Innocent lagi weh. Aduh, innocent lagi. Hello. Aduh. Innocent lagi. Aduh, bancuk aku. Innocent tu. Aduh. Wow. Weh. Adik Joy. Adik Joy, bunuh lagi. Oh, Syarif. Aku benda. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Siapa yang cakap tu? Aku rasa macam imposter lah. Siapa cakap tu? Asyik imposter guys. Aku tak jadi fitnah. Aduh. Fitnah lah. Oyen, kau seorang Joyen. Ni dia tahu Sana Kan kat pintu tu Aku nak end video. Oh yeah, no. Pergi kat sana balik. Buat kan. Aku nampak. Tengok on the way. Lagi. Ya Allah dah. Oyen lagi. Okey. Situ. Sana. Situ. Lagi. Tengok on the way. Sana lah. Tengah pergi sana. Tak. Nah. Jangan tik ada kat tempat. Kau cepat. Okey. Kau tak warna biru ya. Kat tempat warna biru ya. Aku kalau dosa-dosa ke. Ya Allah. Banyak dosa kau. Kat situ je. Pergi kat situ please. Pergi kat. Lagi.
Okey, dapat. Menang. Alhamdulillah. Ya. Oyen, tadi kau menang ke Oyen? Aku pula yang menang. Okey lah guys. Outro lah. Okey lah guys. Sampai di situ saja pada video kali ni. Kalau kau terhibur dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa. Baca. Bye.